وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi di dalam sekolah Ramadan. Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang sinonim dengan Al-Quran. Seperti mana ayat yang terakhir yang dibacakan tadi, maka bertasbihlah dengan nama Tuhan yang Maha Agung. Al-Quran mempunyai pelbagai motivasi-motivasi yang sangat indah. Di bulan yang Ramadan ini, mari sama-sama kita mengambil iktibar. Bukan sekadar kita membaca Al-Quran, tetapi memahami Al-Quran. Dari segi memahami Al-Quran, mengapa kita perlu memahami Al-Quran? Kerana Al-Quran mengandungi pelbagai perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Di sinilah manual kehidupan kita. Manual yang memandu dan akan menjadikan diri kita sentiasa dipandu oleh syariat. Di dalam Al-Quran terdapat pelbagai perkara-perkara yang kadang-kadang menjadi sangat ajaib dalam hidup kita. Bulan Ramadan, bulan yang sangat sesuai untuk kita bukan sekadar membaca, memahami, akhirnya kita dapat mengamalkan dan mengajar orang lain pula. Maka beruntunglah orang-orang yang dapat mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, akhirnya dapat mempelajari dan mengajar pula orang-orang lain yang memerlukan untuk mempelajari Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca ataupun sekadar hanya sebagai surah-surah yang biasa. Al-Quran bukan sekadar untuk kita susun cantik-cantik di rumah. Al-Quran digunakan untuk sama-sama kita memahami isi kandungannya. 1400 tahun dahulu, Nabi SAW menerima Al-Quran dengan pelbagai bentuk dan cara. Sehingga ke saat ini, anak-anak kita bangga anak-anak kita mendapat A dalam pelajaran. Kita bangga anak-anak kita memperolehi akademik yang sangat cemerlang. Tetapi pernahkah kita cuba bertanya mengenai Al-Quran? Pernahkah kita bangga anak-anak kita boleh menghafal Al-Quran? Pernahkah kita merasa susah hati akibat anak-anak kita tidak dapat mengeja Al-Quran walaupun umur mereka sudah sampai ke tahap yang dewasa? Peranan keluarga-keluarga, peranan ibu bapa untuk memberi pendedahan-pendedahan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Supaya kita dapat bukan sekadar seperti mana yang disebutkan tadi, bukan sekadar untuk kita menghayati, membaca dan akhirnya suatu hari nanti kita dapat mengajar. Kerana itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Sebaik-baik manusia itu orang yang dapat memahami Al-Quran, dapat belajar Al-Quran dan akhirnya dapat mengajarkan pula Al-Quran ini kepada orang lain. Tuan-tuan, perlu diingat, Al-Quran bukan kalam manusia. Al-Quran bukan kalam Nabi SAW. Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz kepada Nabi SAW dengan penuh cerita, dengan penuh asbabun nuzul, dengan penuh sebab-sebab penurunan yang menyebabkan kita hari ini terpandu dengan panduan Al-Quran. Oleh itu, mari sama-sama kita mengamalkan Al-Quran, menyelami Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu bentuk pencerahan dalam hidup kita. Ingat pemuda-pemuda sekalian, sekolah Ramadan, sekolah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.